Pada kali ini, kami berada di Atuk Farm yang sedang menjalankan kursus peternakan ayam skala perumahan. Sehubungan itu, kami mengambil peluang untuk berkongsi rezeki kepada para peserta tersebut. Di sini, kami ingin berkongsikan bagaimana kami menyediakan nasi ayam madu daripada awal hinggalah kami mengedarkan kepada para peserta. Selamat menonton. Okey, dah selesai. Kita beli barang-barang untuk masak esok. Cuma ayam je lah belum beli. Ayam kita akan beli yang fresh esok pagi dekat pasar dinilai. Nampak ni ada periuk, nasi. Ni semua barang-barang yang kita akan masak esok. Kita akan masak esok dekat Atuk Farm. Okey, kongsi rezeki bersama Azuri Farm. Assalamualaikum saudara-saudari dan selamat sejahtera bertemu kembali ke channel Azuri Farm. Okey, baiklah, di episod kali ini, hari ini saya berada di Atuk Farm, ladang sahabat saya. Nampak tak saya bawa apa ni? Saya pegang apron ni. Okey, untuk episod ni sebenarnya saya nak berkongsi rezeki lah. Berkongsi rezeki bersama peserta-peserta Atuk Farm. Untuk pengetahuan saudari, Atuk Farm sekarang tengah menjalankan kursus ternakan ayam skala rumahan. Jadi saya bagi pihak Azuri Farm hadir ke sini untuk berkongsi rezeki bersama peserta-peserta kursus bagi meraihkan mereka menuntut ilmu tentang peternakan. Jadi kami hadir sini untuk berkongsi rezeki bersama mereka. Okey, jom kita start masak. Baiklah. Sebenarnya menu untuk kali ini saya nak masak ni nasi ayam. Ni chef cilik ni dah standby. Mana ada api? Tak ada api. Ni panas, jangan usik. Okey, untuk menu kali ni saya nak masak ni lah, masak ayam, nasi ayam madu. Okey, ni air rebusan dia dah panas. Jadi kita campurkan ni halia yang sudah di blend ni ke dalam kita punya air rebusan ni. Okey, halia yang sudah di blend, kayu manis, tiga sekawan lah, rempah 3 sekawan ni. Okey, kita campurkan rempah 3 sekawan. Okay. Alright. Okay, cukup. Lepas tu kita masukkan garam. Secukup rasa. Okay. Lepas tu baru kita rebus kita punya ayam. Okay. Wah, hari ni ramai lah tolong saya masak. Tolong pakcik masak Okey, kita punya ayam ni dah siap direbus. Kita angkat dulu ayam yang dah siap direbus ni. Dah siap. Okey. Ramai lah yang tolong pakcik masak. Baguslah semua ni. Panas saja, jauh sikit je. Jauh sikit, panas. Okey, kita keluar dulu ayam ni. Apa tu? Nak masak? Nak garam. Ambil sikit. Okay, kita potong daun sup Dan letak dengan dalam sup.
Ni daun apa ni? Ha, kakak daun apa ni? Daun sok. Ambil sikit batang ni. Ni daun sok. Daun sok untuk apa? Untuk buat sup. Betul. Nah, ni tanam ni. Jadi untuk yang peserta yang ada sekarang ni, saya anggarkan dalam 15 orang lah. 15 orang dan termasuk dengan saya punya keluarga dan beberapa orang keluarga lagi. Total saya boleh anggarkan sebanyak 25 orang. Jadi saya akan masak beras 17 cup beras. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bestnya suasana masak dekat Atuk Farm ni. Sambil-sambil basuh-basuh beras. Sambil menikmati suasana di kebun dengan ternakan. Nampak tu ada itik jambul. Itik jambul ada macam-macam warna ada. Itik pun tahu dia air beras berkhasiat. Ada kanji. Itik pun tahu. Dia tahu tu kita tengah basuh beras. Dia dapat makan sikit beras menjadi dah. Ba. Okay, sekarang kita nak masak rencah untuk nasi ayam. Okay, sebelum tu kita buka api dulu. Okay, lock. Okay, ada api. Alright. Ada api. Okay, kita nak masak rencah untuk nasi ayam. Ini bahan-bahan dia. Lalu kita masukkan mentega. Besar ya. Sebab nasi banyak. Jangan ni kotor. Masuk mentega. Masukkan 3 sekawan, rempah 3 sekawan. 3 sekawan. Rempah 3 sekawan nama dia. Okey. Okey, masukkan rencah dia. Okey. Dan kita masukkan ni. Daun pandan. Jadi kita campurkan dalam punya nasi ni. Okey. Dan masukkan serbuk perasa chicken stock. Okey. Dah. Masukkan air rebusan nasi ayam. Ayam tadi saya lupa ni letak minyak bijan. Kita campur sikit dengan minyak bijan untuk nasi ayam. Alright. Okey, untuk perapan ayam kita gunakan kecap pekat. Okey, cukup.
sos tiram. Sos tiram. Sos tiram. Minyak bijan. Minyak bijan. Madu. Madu. Okey. Dan kita campurkan sikit kita punya air sup tadi. Okey. Okey, kita campurkan ayam. Kita perapkan dulu ayam yang ada ni. Okey, minyak pun dah panas. Jom kita goreng ayam. Jauh sikit Kita letak sikit lah sebab supaya dia masak betul. Okay, kita tadi dah masukkan cili blend tadi. Cili lada blend, cili kering, cili besar dan bawang putih lah. So dah kita masuk dalam kuali dan kita campurkan dengan sos cili untuk kita punya sos nasi ayam. Alright. Dan kita campur air sikit dan perasa. Mana sikit. Okay, kita sediakan dia punya sayur-sayur tu. Kita potong tomato. Okey. Alright. Okay, sekarang kita bungkus dia punya sos sambal nasi ayam. Sos nasi ayam. Tu. Nasi kita dah masak. InsyaAllah nasi okey. Tadi saya rasa dah nampak macam okey. So kita dah boleh bungkus lah nasi ni untuk diedarkan kepada peserta-peserta khusus di Atuk Farm. Okay. Bismillah. Jalan Yazid. Yazid susunkan sayur boleh? Sayur. Pakai glove. Nasi panas, Aziz tak boleh pakai. Tak boleh pegang. Sayur boleh? Pedas sikit sos je. Pedas. Boleh sikit je nanti kalau nak tuang kat nasi. Mana sup kau kat tadi tu? Sup kat situ.
Dalamnya. Ya, boleh lah dalamnya. Untuk dia. Lagi dia nak makan. Ana, dah. Untuk adik boleh tak buat untuk adik pula? Ayam, ambil ayam sana. Boleh ayam. Ayam tu masak. Ni adik tutup dulu ayam. Adik tutup pada hujung. Angkat terus. Okey, sini. Letak kat sini ayam. Nasi dekat sayur. Macam tu. Boleh. Boleh, tak apa. Letak ayam dulu. Panas tak? Ambil bawah je. Panas Rajit? Panas Yalah Okey, alhamdulillah semua dah selesai. Bungkus sos dah selesai, kicap dah selesai, nasi ayam semua, ayam dah goreng dah siap. Sup dah siap. Tinggal nak bungkus dan kita akan bagikan kepada peserta. InsyaAllah slot Azuri Farm Kongsi Rezeki akan diadakan setiap bulan di Atuk Farm, khususnya di Atuk Farm lah semasa kursus berlangsung. Jadi cuba saudara-saudari komen kat bawah. Bulan depan saya nak buat menu apa pula? Mungkin Rhode Island masak apa, biryani ke kan? Sebab nasi ayam ni, kita guna ayam daging. So ayam daging ni dia sedap dengan dia berencah lah, berempah macam ni. Dia perap apa semua, sebab ayam daging ni dia dagingnya tidak mempunyai rasa. So macam Rhode Island tu untuk ayam nasi ayam ni tak sesuai. Sebab dia punya daging pun dah sedap dah. Mungkin nasi biryani lebih sesuai. Betul? Saya setuju tak? Bulan depan kita buat nasi biryani ayam Rhode Island Red. Okey. Okey, kita settlekan mana yang dah siap. Okey. Sila ambil tuan. Sila. Mana peha? Peha okey ni. Okey. Ni sambal dengan kicap dia. Alright, ni sup dia. Peha lagi. Jap. Sup dia. Sila. Tak ada. Okey ni. Okey. Sama. Apa ni kan? Apa Ya, tuan? macam ayam. Jadi kita makan nasi ayam. Untuk waktu ni ayam daging. Mungkin lepas ni ada menu special ayam Rhode Island ke? Jemput puan, ambil puan. Ni punya kuah dia. Sambal dia. Okey. Boleh pilih mana-mana. Ni saya buka terus senang. Boleh pilih-pilih. Okey. Ini dada. Peha dah habis. Dah ambil dah tadi. Semua dah ambil. Okey puan, terima kasih. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah, amin. Dada? Ni dada. Okey. Makan bang. Juri ni memang chef dulu. Terima kasih puan. Okey boleh puan. Okey. Sini pun ada kursi kalau puan nak duduk. Sini pun ada kursi, sini ada kursi pangkin kat sini.